Encik Aida, okay, apa interest dulu? Kerja kosong, jawatan, kerja kosong, aku nak cari kerja kosong. Jawatan, aku nak aku nak jawatan ni, kan? Jawatan ni tak nak, kan? Kalau tahu accountant, kawan ni tak belajar accountant, tak nak lah, kan? Jawatan ni barista contohnya, kan? Aku suka barista, ada pengalaman ni barista. Tempat, okey, ni dekat Kuantan ni, memang ke rumah aku Kuantan. Kalau kat Johor tak nak, okay, kalau kat Brunei tak nak. Okey, gaji banyak ni. Tengok, itu benda pertama sekali yang memberi dia attention, dia beri perhatian kepada benda tu, kan? Dia benda tu hook dia. Kemudian letaklah interest, kehendak, letaklah benefit kat situ. Jangan letak requirement. Ini kan depan tu habis tulis yang tadi, terus letak requirement. Okey, requirement mesti macam ni, mesti patuh pada disiplin. Kawan tu terkedu sekejap, kan? Tahu benefit dulu. Benefit tu letaklah banyak-banyak benda kat dalam akta kerja yang kita dah ikut tu, yang kita dah comply. Yang tak comply lain cerita lah. Yang kita dah comply dalam akta kerja tu apa dia? Kan? Kita bagi cuti, kita comply dengan akta KWSP, kita bagi KWSP, comply dengan akta kesokso, bagi sokso. Benda-benda macam tu mention kat dalam tu. Sekecil-kecil benda tu. Faedah perubatan lah, kan? Padahal dalam akta kerja memang wajib pun bayar. Kita wajib bayar section 60F tu. Memang wajib bayar kos konsultansi doktor tu, kan?